Ini nak buat bekal anak, nak minum petang, minum pagi, minum malam, semua boleh. Nampak sedap kan? Tumis ni saya gunakan bawang holland dan bawang putih. Kalau korang nak guna bawang merah ke bawang besar ke pun boleh juga. Tumis sekejap sampai dia naik bau. Okay, bawang tadi nampak garing, kita boleh masukkan ayam. Ini ayam ke nak tak daging ke nak letak apa-apa sajalah korang suka. Kita boleh letak. Okey, ni kalau suka boleh letakkan carrot. Kalau nak tambahkan sayur-sayur lain pun boleh juga. Dan of course ni kerja senang, korang beli je sos carbonara kat dalam tin macam ni, terus tuang. Bila dah guna sos kat dalam tin macam ni, korang tak payah lagi nak letak garam, tak perasa, automatik sedap. Dan yang ni tak perlu tambah air tau, sebab kita nak inti ni kering. So kita masak je lagi sekejap sampai inti ni kering. Okey, dah siap dah sebanyak inti ni, so jom kita buat dia punya roti pula. Dan untuk roti ni first kita kena gelik dulu supaya nanti masa goreng tu dia tak meresap minyak banyak sangat. Okay, dan saya nak gunakan cutter ni. Kalau korang tengok cutter ni memang best. Saya beli jenis yang petak macam ni supaya bila kita letak roti, dia punya lebihan kat tepi-tepi tu, dia tak lebih banyak sangat. So tak ada membazir banyak sangat kan. Okay, mula kita letak je roti kat sini. Dan kita letak dia punya inti tadilah, inti carbonara yang kita buat tadi. Actually inti ni boleh je korang buat inti apa-apa saja yang korang suka. Kat bahagian tepi ni pula biasanya saya akan letak air sikit supaya dia lebih kuat lah melekat tu. Kita letak lagi satu kat atas ni dan kita boleh kepit je. Kita kepit lah kuat-kuat sampai roti tu terputus. Yang kita buang tepi tu. Senang. Bila guna cutter ni memang senang sebab tepi-tepi tu tajam. So roti tu mudah nak putus. Sebenarnya sebelum ni saya pernah guna cawan tapi susah lah. Cawan tu macam tak melekat sangat bahagian tepi-tepi dia. Tapi kalau korang guna cutter ni, bahagian tepi tu dia memang melekat kuat. Dia bulat-bulat tu kan. Dan dia ada space juga kat tepi ni. So tak adalah roti tu mudah terbuka. Okey, dah siap macam ni. Yang ni terpulang lah. Kalau korang nak goreng terus pun boleh juga. Ataupun nak buat macam saya pun boleh juga. Saya nak salutkan dengan telur. Lepas tu saya nak salutkan dengan breadcrumb. Okey, dan yang ni kita boleh goreng lah. Okey, dan kita boleh goreng roti ni sampai garing. Okey, dah garing macam ni, so boleh angkat dan boleh terus makan. Okey, dah siap punya roti. Crispy dia tu tak payah cakap lah. Memang kruk-kruk, garing, rangup semua ada. So, kita tengok inti kat dalam dia. Ini nak buat bekal anak, nak minum petang, minum pagi, minum malam, semua boleh. Nampak sedap kan? So, korang try tau resipi saya buat ni. Dan korang jangan lupa juga beli cutter macam ni. Senang tau kita nak buat. Sebab cutter ni bukan setakat boleh buat ais goreng je. Korang boleh je nak buat inti apa-apa macam saya buat ni. So, senang lah kita nak buat makanan untuk anak-anak ke, untuk family. So, korang belilah yang ni.